korang tahu ke channel Amin KP yang ada sekarang kereta kawan je. So guys, hari ni saya nak pergi mana? Korang layan je video ni sebab saya dah lama tak post konten pun video. Sebabkan saya tak berapa nasihat. Sekali saya ada dalam kereta, saya jadi passenger. Selalunya saya drive kan, sebab saya dah terlalu penat sangat drive. Jadi korang tengok lah, saya dah tersilau dah ni. Okay, sebab tak ada cahaya, saya terpaksa pasang flash. Tadi korang layan video macam mana, saya nak pergi mana, korang tengok je. Okay, let's go. Okay guys, kita ni orang-orang yang ada. Ni adik saya, ni adik ipar saya, tu ayah saya, ni abang saya. Ini Amin ganda, betul ni Amin ganda. Kat sini mata tu. Saya pegang ngantuk tau, saya silau ni, flash. Alright, so korang menyaksikan. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai dekat mana? Nama tempat ni Masjid Suri Petaling, iaitu dia lebih kurang macam vibe di Mekah Madinah macam tu. Sebab apa? Di sinilah tempat berkumpulnya orang-orang macam, yelah nanti saya tunjuklah suasana dia macam mana jika tiada halangan. Okay, sekarang ni nak solat dulu, apa jumpa sekejap lagi. Right, so ni askar-askar kita. Ambil ni merah, merun. Ni merun. Sana merun. Assalamualaikum. Ni suasana dia sekarang. Memang orang kata tenang. Tenang setenang-tenangnya. Okey. Tak apa. Macam ni lah. Okay guys, so kita on the way nak naik ke atas tangga. Dah suasananya. Suasana Masjid Suri Petaling. Bila kita kat sini kita akan rasa tenang insyaAllah. Ya, sebab masjid kan, memang tempat-tempat untuk tenangkan diri. Alright guys, so saya dah habis solat. Sekarang ni nak pergi makan. Sorry kalau tak dengar suara sangat sebab saya tak pakai mic. Korang buat dengar je lah. So korang habis solat, nak pergi makan. Nanti korang tengoklah makan apa. So hari ni dia konten dia santai-santai je, dia vlog lebih kurang macam tu. Sebab saya dalam tempat video saya just buat juga. Jadi korang kenalah tengok, kenalah support. Kalau korang tak support, siapa nak support? Okay. Ini suasana makan di sini, macam ni lah keadaan dia. Hai, Assalamualaikum. Alright, so selesai solat subuh semua, Alhamdulillah. Tapi ini sahabat kita Ain ni nama Amin. Masya-Allah. Ain Amin. Masya-Allah. Okey, jadi kita selesai solat subuh, so kita nak bergerak lah. So pada korang, sorry saya tak dapat nak tunjuk suasana sangat. Kalau korang nak tahu, korang boleh PM kita saya ataupun korang boleh datang sini lah.
Tapi untuk lelaki ya kalau boleh, jangan perempuan pula. Okay. Assalamualaikum, jumpa lagi. Assalamualaikum.